Ya, assalamualaikum guys. So, hari ni pada jam 8.21. Afiq dah main ambil aku. Kami akan ke Bukit Berekih pada hari ni. Sebelum tu kami singgah makan sat lagi dan jumpa geng-geng yang akan join sekali malam ni. Lepas tu kita akan bergerak ke sana. Stay tune. Sekarang kami dah sampai dekat Petronas Taman Kenari. So kami akan tunggu geng-geng lain sampai dulu sebelum kita bergerak ke Berekih. Stay tune. Datin! Tak perasan, serius tak perasan. Menggelam. Siap. Oi. Kau osah ni. Oi. Oh, siap bang. Awak main apa? Anak betul 2 orang. 4 orang lah. Itu sebab seorang tak jadi, dia makcik dia meninggal malam ni. Oh ya kan. Jadi tak ada nak pergi. Don. Tunggu makcik meninggal saya takut kau. Jadi kalau tengok jantung tu. Ini dia. Ya. Betul ke dia? Ya tu, FPT 824. Orang-orang muda. Jangan tinggal kami yang tua-tua ni. Persinggahan di Kuala Kangsar. Kita sarap dulu. Ode, ayah. Ode. Ayah, makasih ya. Ya, assalamualaikum. So kami jam menunjukkan pukul 1.04. Kami dah sampai di kawasan parking Bawong sebelum nak naik ke Berekih. Ni kawasan parking dia. So ni macam agak ramai sikit. Kita layan lah. Sekali dah start perjalanan, kami akan record. Stay tune guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Haikal dan itu Amipul PKRT dan ada lain-lain kru. Hari ini kita menaki Bukit Berekih ketinggian 454 ya? 454. Dia ada Tepi kereta. Kereta. Oh, racak. Orang tu dia kena booster tadi. Badan. Mesti ada nya. Mesti ada. Lain minit baru. Ya, main sebelah sana pula. Pintu tu. Tengah sana ada tisu kan? Beg kenapa? Apa beg? Jangan banyak. Oi yo. Oi, bukan tali ya, tak ada tali ya. Nak video macam ni pasti. Wah. Tak olok-olok ni.
Enak juga. Alright, 1, 2, 3. Nice. One more. Oh, sorry. Buat ya. Full satu, hal satu. Lampu tutup. Sekejap. Boleh duduk tadi tu. Ni tu ni. Tu yang tanah kotor dia. Masuk. Masih bincang lah. Masih bincang tadi. Rokok manukku wis manduk-manduk nak dadi kandangan ditrateni yo lumayan setar sekomong laputan rawat biro sing pos-posan manuk sekti mondro kuno modal nekat Yo, wait. Ni kamar tu. Betul lah. Kita punya ni tak Sampai sudah kami di puncak Bukit Berkeh. Ya, bersama Abang Ilyas. Next kita Afiq. pergi trip lain pula. Yeah. G7. Okay. Dengan akak yang Kita Waduh. G8 lah. Oh, itu dia. Okey. Pilot drone kita hari ni. Ui. Okay bang, say hi sikit. Nice. Tak ada air. Oh. View kita pagi ni. Aku tak tahu ada jadi video buat. Alright. Baik. 1-2 kata untuk hari ni. Kata-kata untuk hari ni. Tak ada lagi kata-kata ada lagi. Teruskanlah melangkah walau terasa pahit, kerana di hujungnya akan ada manis. Untuk hari ni. PY. Hah? PY? Apa tu? Best Babi lah. ke? Ni. Panggillah sini. Okay, Drone. Come. Semua. Mana kan kita? Mana yang mana? Mana atas? Boleh? Lambai sikit. Yeah. Lambai sikit. Weh, ada lagi nak? Janganlah sini. Ya, okay guys. So hari ni pagi, hari Sabtu. Okay, sekarang saya di puncak Bukit Berkeh dan kami dah nak turun. So saya akan belanja view semasa perjalanan turun kami. Okay, alright, nice. Stay tune guys. Untuk pengetahuan bawah atas tu puncak Bukit Berkeh. So kami dah nak turun. Lalu ni tengah tunggu member turun lah. Beberapa habis makan. Ya. Alright.
Now kami on the way nak turun. Jadi kami akan belanja view semasa turun. Yeah. Jadi aku nak buat video tu lah. Kita turun agak curam So kita kena menurun ketam. Kena menurun ketam. Oh, bujang kebah. Aku jalan nak. Nak follow aku? Babi. Anak 3 ke apa? Ha, 3. Han tak tahu ke kuda itu ni. Betul ke jalan ni? Boleh. Betul. Yeah, nah, boleh. Nah. Ambil bang. Rekod sikit. Dia tiba tinggi pula. Bukan mari tadi pun. Kau ni ya? Ni, belakang kamu. Oh, Boleh lah. kan? Tunggu sini. Situ susah nak ni. Ni pegang ni. Rekod. 2, 2, 3. Dah. Tembak, kita nak naik drone. Draw, foto draw, tembak. Bila cepat. Ada yang sini yang kita jalan ramai. Oh, okey. Drone laju ah. Ikutlah kita follow dia buat. Okey, lady sepan. Jalan macam ni eh. Ha. Jangan ni dekat. Ambem bawe. Tak apa je. Bombawe. Okey, lady depan. Perempuan depan. Buatlah dulu. Tak apa. Bila kami nak motor belakang. Dia yang buat. Sekali. Dia lah kau. Alah. Depan. Anak gambar kan? Bagi dia orang jalan. Depan sikit. Kita orang belakang. Kenapa dia orang ni? Mailah masuk. Ramailah masuk. Tinggal aku seorang kenapa? Okey, beratur. Oh. Depan. Jalan depan. Dah. Ni. Jalan je ni. Berkawat. Jalan. Woi, aku dah tua. Bye. Pusing.
Okey, bawa ulat. Bawa ulat semua menghadap sana. Mana belah sini? Menghadap sana, bawa ulat. Menghadap masing-masing. Okey, kita menghadap sini, menghadap sana. Pakai 360. Okey, menghadap sana. Okey, pusing. Okey. Boleh menghadap sana. Setengah belah sana. Yes. Rapatkan sikit. Bawa ulat. Dalam sikit. Rapatkan sikit, dalamkan sikit. Okey, dalam apa sikit? Girang sebelah. Okey, rapat sikit. Okey, bang. Sini. Burungku datang, semua senang. Burung berjuang, suara lantang. Burung berdendang di atas tiang. Ratu tu kondang, sing penting menang. Burungku gacor, wes mesti skor. Burungku mergi, rasa domeri. Burung menari, naikkan tensi. Angkatlah topi, minat monggo japi. Kicau mania. Kicau mania. Kicau mania. Poldanga, dikas poldanga, manoku siap nembak, poin kura ke oya. Naik Sofia, dia setelan, wes kas poldanga. Muraiku Dia nak tengok meninggal. Masa dia main tadi, ada orang meninggal. Dia dah patah balik, so rushing nak pergi tengok tu. Kawan dia turun lagi. Asal turun aku? Oh. Laju kan? Balik. Dia ada tuan dia kat atas. Dia dah punya ke gunung ni. Balik lah. Mana ni? Dia balik jom. Tak ada orang kat atas, tak ada makanan dah. Sorry, pa. Asal ada tuan dia kat atas. Tak lah. Kok lah. Jom balik. Wah. Jom. Sama hitam. Dia haus lah. Nak buat turun nak? Minum. Nak buat turun nak? Siang ada jom. 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 Turun jom. Kita ni. Oh, berkeh gila mak. Kasa sama. Tak mau dah tu. Oh, jangan golek. Sakit ke pok kaki saya. Saya tak kaki je. Ha, golek. Masuk. Pengi. Hei, dia ni bahaya. Jaga tekan kaki. Kata terus hiking. Tah. Ha, forol. Macam itu. Style tau. Satu lebih je. Lebih tidur dulu lah ke terus hiking ke? Tak, sampai tidur dulu kita. Pukul berapa start? Start pukul 2 lebih, 2.30. Tidur lah, sambung tidur atas. Oi. Ini kalau pagi-pagi nampak macam ni, koyak. Ha? Mental. Jom, jalan dulu. Jalan. Oh, pohon dah krem.
Lembek. Betul ya. Tutup okey, poho. Oh, tangkap dia bercakap-cakap. Oh. Sabar. Ayo. Masuk. Udah. Jam lebih naik atas baru 3 kilo. GPS kot. GPS kacau lah. Hai, kita sampai ni. Bawah. Azizi. Di mana? Depan tu ah. Break keluar. Sign out. Mana? 15 minit. Ya, Assalamualaikum. So, pukul 10.20 kita dah sampai bawah kat tempat parking. Cuma nak kata hari ni Pokai Berkeh memang pokai. Siapa yang kita cik santai tu, aku tak tahu lah dia fikir macam mana. Pancik weh. Kat sini hampa boleh tengok rumah-rumah orang asli. Weh, hiking lagi guys. Hiking lagi. Masya Allah, cantiknya. Weh. Bukit Berkeh hiking, waterfall buat hiking. Oh, habis nyawa siut. Sudah sampai. Kayaknya kami sampai dekat Latar Peyek. Latar Peyek, yes. Oh.